Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk Al-Ashkal. Apa maksud Al-Ashkal? Al-Ashkal ialah bentuk. Kita mulakan dengan bentuk yang pertama, iaitu dairah, bulat, muthallas, segi murabba', segi empat sama, mustatil, segi empat tepat, baidari, bujur. Sekarang, jom kita teka bentuk apa dalam gambar ni. Okey, kita ada gambar pertama, buah tembikai. Buah tembikai ni bentuk apa? Bulat ke bujur? Dairah atau baidari? Okey, buah tembikai ni bentuk bulat. Jadi, dairah. Okey, seterusnya kita ada gambar sandwich. Sandwich ni bentuk apa? Segitiga ke bulat? Muthallas atau dairah? Sandwich ni bentuk segitiga. Jadi muthallas. Seterusnya kita ada gambar kamera. Kamera ni bentuk apa? Segi empat sama ke segi empat tepat? Murabba' atau mustatil? Okey, kamera ni bentuk segi empat tepat. Jadi mustatil. Seterusnya kita ada bola rugby. Bola rugby ni bentuk apa? Muthallas atau baidari? Segitiga atau bujur? Okey, bola ni bentuk bujur. Jadi baidari. Seterusnya kita ada gambar papan catur. Papan ni bentuk apa? Murabba' atau dairah? Segi empat sama atau bulat? Jawapan dia ialah segi empat sama. Jadi murabba'. Dah. Sekarang kita ada soalan bonus. Jom kita padankan bentuk dengan nama dalam bahasa Arab. Okey, bentuk pertama, bentuk segitiga. Segitiga dalam bahasa Arab apa? Muthallas. Seterusnya kita ada bentuk segi empat sama. Segi empat sama dalam bahasa Arab apa? Murabba'. Yang terakhir kita ada bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat dalam bahasa Arab apa? Mustatil. Okey. Kita siap. Itu sahaja kita belajar pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.